Masih ada lagi syarikat emas yang mengeluarkan syarat jual semula emas kepada mereka. Antara syaratnya, emas mesti kekal dalam bekas, emas mesti dalam keadaan yang sempurna dan resit pembelian mesti disimpan. Jika tiada resit, emas jadi buruk, patah, cala, terbakar dan sama ada harganya akan jadi sangat murah apabila dijual semula ataupun tidak akan diambil langsung. Sebelum saya kenal Public Gold, saya diajar bila kita menyimpan emas pelaburan 999, saya perlu pastikan emas saya dalam keadaan yang sempurna. Bukan setakat tidak cala, bahkan kesan cap jari pun tidak boleh ada. Tetapi berbeza dengan Public Gold, tiada syarat belian emas walau apapun keadaan emas. Nilai beliannya masih kekal sama seperti emas yang sempurna bentuknya. Kenapa Public Gold mampu buat sebegitu? Kerana Public Gold adalah pengilang emas dan emas-emas yang dijual oleh pelanggan akan dicairkan untuk dibentukkan semula oleh Public Gold. Jadi sebagai pengguna yang bijak, pastikan syarikat emas yang tuan-puan beli tidak meletakkan syarat terhadap keadaan emas tuan-puan dan harga beli sama untuk semua keadaan emas. Dan jangan lupa pastikan spread value emas 999 yang tuan-puan ingin jual itu tidak lebih dari 10%. Dapat sesuatu? Semoga bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.